Disember 2009, istiadat penamaan KD Sultan Badlishah dan pentauliahan pangkalan TLDM. Pada hari ini dalam tahun 2009, istiadat penamaan KD Sultan Badlishah dan pentauliahan Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman di Markas Wilayah Laut 3 TLDM, Bukit Malut Langkawi, Kedah. Kapal yang berfungsi sebagai unit pentadbiran pangkalan TLDM Langkawi itu sebelum ini dikenali sebagai KD Seri Langkawi. Penamaan semula kapal ini bertujuan untuk memberi penghormatan kepada almarhum Sultan Badlishah Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-29 dalam penentangan almarhum terhadap penjajah dan semangat patriotik yang tinggi.